Diorang dah mula rasa takut, dah mula rasa bimbang, nak naik bas pun takut, nak naik kapal terbang pun takut, nak ikut jalan-jalan tertentu pun dah mula bimbang. Dia kata kalau naik bas nanti takut terlibat dengan kemalangan, kalau naik kapal terbang nanti bimbang terlibat dialah tragedi ke tempah ke apa, na'udzubillah min zalik. Lalu menyebabkan dia kata dia tak mau pergi mana-mana, dia nak duduk rumah saja supaya tak terlibat dengan mana-mana kemalangan mahupun tragedi. Kawan-kawan semua, janganlah sampai jadi mazhab final destination. Kan, tengok bergerak sikit benda barang ni tak boleh, ni tanda-tanda ni ada benda nak berlaku ni hingga boleh membawa maut semua. Dah, kita dalam hidup kita diajar supaya berhati-hati, cermat bawa kereta, memandu dengan penuh berhemah, ataupun kita memastikan tempat yang kita nak pergi tu mandi sungai ke mandi laut ke, nak main apa sahaja dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang elok. Itu saja. Selebihnya semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Dah tu kalau tak mau nak pergi mana, nak duduk saja di rumah, tak meninggal. Kan? Nak kerja tertentu, tak mau kerja tu, nanti cepat meninggal. Jadi penceramah, tak meninggal. Kan dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut apa? Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Kata Allah, katakanlah bahawa sesungguhnya kematian yang kau nak larikan diri daripadanya, kau nak lari daripada kematian itu, sebenarnya kematian itu akan datang menemuimu. Dia akan datang juga. Apa keadaan, apa cara, apa situasi, itu semua dalam ilmu Allah. Itu saja. Teruskan kehidupan, laksanakan ataupun lakukan tugas kita sehabis baik. Allah Ta'ala sahaja yang akan menentukan yang baik-baik untuk kita semuanya. Di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.